Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ni teman Mama buat patin masak lemak tempoyak. Antara bahan-bahannya, Mama perlukan seekor ikan patin. Ini yang Mama beli kat pasar raya dah siap siang. Cili padi dan cili besar. Cili padi tu ikut kepedasan korang lah. Korang nak pedas mana. Dan prima donanya, tempoyak. Tempoyak ni Mama beli dekat akaun sebelah. Korang boleh belilah dekat akaun sebelah. Mama perlukan kunyit dan daun kesum. Okey, step yang pertama Mama perlukan cili padi, cili merah dengan tempoyak tadi. Mama blenderkan semua sekali. Mama ada letakkan sikit air. Okey, macam ni lah rupanya yang kita blend tadi. Cili padi, cili besar, kunyit, tempoyak. Lepas tu kita masukkan dalam periuk. Kita masukkan sedikit air. Jangan lupa pula hidupkan api. Okey, kita tunggu sampai dia menegak sedikit. Kemudian bila air dah menegak, Mama masukkan daun kesum. Daun kesum ni ikut korang lah. Korang nak banyak mana. Macam Mama suka daun kesum ni. Mama masuk banyak-banyak. Kemudian Mama masukkan garam dengan perasa. Lepas tu bolehlah kita masukkan ikan patin tadi tu. Ingat ya, bila kita dah masukkan ikan tu, kita kacau tu, kita manja-manjakan sikit lah. Tak boleh nak kacau macam ganas-ganas, nanti hancur pula ikan tu. Kita tunggu sampai ikan ni masak, biar dia menegak sikit. The moment of truth. Tada, dah siap dah masak lemak. Patin masak lemak tempoyak kita. Korang jangan lupa tau. Try resipi Mama ni. Okay, bye-bye.